Anda pernah terfikir tak, macam mana dunia kita yang ada gunung ganang, ada lembah dalam, semuanya boleh kita lihat dalam sekeping peta yang rata? Hari ini, kita akan pecahkan kod rahsia peta topografi. Jom kita belajar cara nak tukar garisan-garisan ni jadi landscape 3D dalam kepala kita. So, persoalannya, macam mana pemandangan 3D yang cantik di sebelah kiri ni boleh diterjemahkan ke dalam garisan dan simbol yang nampak macam berserabut di sebelah kanan tu? Inilah teka-teki yang akan kita rongkai sama-sama. Okey, jom kita mulakan dengan kunci yang pertama sekali. Kita kena faham dulu bahasa ketinggian peta. Simbol-simbol inilah yang akan bagi tahu kita sama ada satu tempat tu tinggi ataupun rendah. Ini langkah paling asas untuk kita kenal pasti ketinggian. Perkara paling utama dalam peta topografi ialah garisan kontur. Boleh kata, inilah tulang belakang peta tu. Setiap garisan ni menyambungkan semua titik yang sama tinggi dari aras laut. Ada satu analogi yang sangat bagus untuk kita faham konsep ni. Cuba bayangkan peta tu macam sebiji bawang besar. Setiap garisan kontur tu pula ibarat satu lapisan pada bawang tu. Setiap satu mewakili aras ketinggian yang berbeza. Inilah rupa dia garisan kontur atas peta. Nampak tak macam mana garisan-garisan ni melingkar? Semua titik di sepanjang satu garisan yang sama ni tingginya sama. Bayangkan ia macam satu jalan yang mengelilingi bukit pada ketinggian yang sama. Okey, yang kedua ialah tanda aras atau benchmark. Simbol ni bukan agak-agak tau. Ia menandakan ketinggian yang tepat pada satu titik spesifik yang memang dah diukur betul-betul oleh juru ukur. Selalunya kita akan jumpa tanda ni atas jambatan atau bangunan. Titik ketinggian ni pula lagi straightforward. Ia cuma satu titik atas peta dan nombor ketinggian dia ditulis terus kat sebelah. Bezanya, ia tak semestinya ada atas binaan macam tanda aras, tapi tetap bagi maklumat ketinggian yang tepat. Dan yang terakhir, untuk simbol ketinggian, kita ada stesen trigonometri yang berbentuk segitiga ni. Ini ialah stesen rujukan utama untuk pemetaan. Sebab tu, ia selalu diletakkan kat tempat-tempat paling tinggi dan strategik, contohnya macam puncak gunung. Okey, sekarang kita dah kenal simbol-simbol ketinggian, dah tiba masanya untuk kita belajar kemahiran yang paling power. Macam mana nak tukar garisan-garisan rata atas peta ni menjadi satu profil 3D bentuk muka bumi. Kat sinilah magicnya. Proses ni ada 5 langkah je. Sebenarnya tak susah pun. Jom kita tengok satu persatu supaya kita boleh lukis keratan rentas yang betul-betul tepat. Okey, jom kita mulakan. Langkah pertama, pilih titik mula dan titik akhir anda. Kita panggil A dan B. Lepas tu, lukis satu garisan lurus yang sambungkan kedua-dua titik ni. Garisan inilah yang akan jadi tapak untuk profil kita nanti. Langkah seterusnya, kita kena salin maklumat dari peta tu. Ambil sejalur kertas, letakkan betul-betul atas garisan AB tadi dan tandakan setiap kali garisan kontur bersilang dengannya. Lepas tu, kita sediakan pentas dia, iaitu kertas graf. Buat paksi menegak untuk ketinggian. Skala ni penting, ya, untuk pastikan profil kita nanti tak nampak terlalu letih atau terlalu tajam. Okey, sekarang masa untuk kita pindahkan data. Letakkan jalur kertas yang kita dah tanda tadi kat bahagian bawah graf. Lepas tu, untuk setiap tanda pada kertas tu, kita unjurkan satu titik lurus ke atas sampai ia kena pada paras ketinggian yang betul pada paksi menegak. Kita plot satu persatu dengan sabar. Dan inilah hasilnya. Bila kita sambungkan semua titik-titik tu dengan satu garisan melengkung yang licin, tiba-tiba bentuk muka bumi yang tersembunyi selama ni muncul. Inilah dia keratan rentas. Satu pandangan sisi landscape yang kita hasilkan daripada peta rata. Hebat kan? Okey, kita dah boleh lukis keratan rentas. Itu memang satu kemahiran yang bagus. Tapi sekarang, jom kita belajar cara yang lebih pantas untuk baca garisan kontur tu secara terus. Untuk tahu beza bentuk muka bumi. Tak perlu melukis pun tak apa. Jadi ini peraturan paling penting yang anda kena ingat. Makin rapat garisan kontur tu, maksudnya makin curamlah cerunnya. Kalau garisan tu nampak jarang-jarang dan jauh antara satu sama lain, maknanya cerun tu landai. Senang nak panjat. Bukan tu je. Corak kontur tu sendiri pun ada cerita dia. Kalau kontur tu membulat dan makin rapat, itu tanda gunung atau bukit. Kalau ia memanjang macam bentuk sausage, itu pula permatang. Dan cari bentuk V. Ini petanda klasik untuk lurah atau lembah, di mana bucu V tu selalunya menghala ke hulu sungai.
Okey, kita dah tahu macam-macam. Tapi kenapa semua ni penting? Apa gunanya kita tahu baca peta ni dalam dunia sebenar? Ini bukan setakat latihan dalam kelas je ya. Kemahiran ni sangat-sangatlah penting. Fikirkan, jurutera yang nak bina lebuh raya, petani yang cari tanah subur, pasukan penyelamat yang merancang operasi dekat kawasan bukit. Semua orang ni perlukan maklumat dari peta topografi untuk buat keputusan yang betul dan selamat. Okey, sekarang giliran anda pula jadi pakar. Lepas semua yang kita dah bincangkan tadi, jom kita cuba satu cabaran terakhir. Cuba tengok peta ni. Berdasarkan apa yang anda dah belajar, katalah anda seorang pendaki. Laluan mana yang anda akan pilih? Yang melalui kontur rapat-rapat tu atau yang melalui kontur jarang-jarang? Jawapannya ada pada anda sekarang. Fikir-fikirkan.